tak baik. Dia tidur mana? Tak cukup ke selama ni awak dah hancur hidup saya? Tapi awak bahagia ke kahwin dengan orang yang cinta orang lain? Abang cuba jadi suami yang baik. Azhar tak sama dengan Nana, tapi dia isteri abang. Apa masalah kami sebenarnya? Abang pun tak pasti. Kenangan Nana, Datin Marina, Azhar sendiri, atau abang. Abang pun keliru. Allah. Azhar dah siap ke? Lah, kenapa baring ni? Azhar tak sedap badan, Mama. Demam ke? Tak. Kepala Azhar macam berdenyut. Lepas tu, perut Azhar macam tak sedap je. Habis Azhar tak nak pergi lah ni? Tak larat, Mama. Azhar dah makan ubat. Azhar nak berehat. Zahiril bukan nak balik? Dari semalam tak nampak? Dia pergi tengok projek air papan. Baru balik dah pergi lagi. Tak apalah. Azhar rehat Mama pergi. Baik, jaga diri. Saya pun tak tahu bila saya boleh bawa menantu mak tu balik. Mak, saya dah beli rumah dekat KL. Tapi Azhar tak tahu. Macam mana boleh tak tahu ni? Saja je saya beli senyap-senyap. Saya nak buat kejutan kat dia. Tapi sekarang ni dia tak nak pindah. Takut sangat dengan mama dia tu. Kenapa Azhar tu sombong macam mak dia juga ke? Tak adalah, Ma. Azhar tu budak baik. Cuma kalau dia tak ubah perangai dia tu, silap-silap boleh jadi macam mama dia. Itulah kan mak ni pun heran juga tau. Bila mak ingatkan balik kan, macam mana dia berusaha pujuk Ril kahwin dengan anak dia dulu tu. Tak apalah, Mak. Saya minta diri dulu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arisa, boleh saya masuk? Arisa, maafkan Azhar. Maafkan Azhar. Kenapa ni Azhar? Sebab hari itu Azhar ikut Mama dengan Syahir datang sini. Tapi sumpah Arisa, Azhar tak tahu langsung pasal perancangan kes Hawat tu.